Bang, abang buat apa tu bang? Saya tak pernah tengok orang lap pakai plastik bang. Oh, biasa saya lap pakai pampers bang. Motor touring yang murah-murah ada tak bang? Saya tengah cari. Nampak depan aku ni? Ini motor QJ Moto SVT 650. Jom kita tengok. Jom. Ni buatan mana bang? Mestilah China. Oh, China? Apa benda China bang? Apa je ada? Rasa pakai meter jarum. Kau lebih-lebih kau kan? Kau condemn kan? Kau main sini. Uish, macam TV bang. Orang dah pakai TV je lah. Zaman bila pakai jarum? Alamak. Motor China ni bang, ini mesti confirm EV kan bang? YD. Betul tak? Kau melampau kau kan? Kau benda 30,000 kau macam nak beli 100,000 punya. Pakai enjin lah. Enjin V-Strom ni. V-Twin engine. Power 75 horsepower man. Meter torque 60 lebih. Serius ke bang? Ya, top speed 200. Alamak, saya ingat motor EV bang. Nak tanya bang, kalau macam saya ni kan, saya ketinggian 180. Apa tak untuk motor ni? Ketinggian kau lebih kurang aku 20 tahun lepas. Sekarang aku dah turun sikit lah. Aku 165. Jom kita try naik Okey. 165 naik standard touring. Oh, dia ada hak Dia ada hak. Sama tak pasal ketinggian? Kalau pasal berat macam abang, sebelum ni saya pakai motor kan, dia bagi jajan-jajan Nissin. Ini dia pakai apa bang? Ni motor China ni. Kau China slow sikit Ni kau zoom in sinetron je. Okey. Bukan sini muka aku. Okey. Muka aku yang kau zoom in. Dia bagi kau dalam Brembo. Caliper. Kiri dan kanan. Belakang pun ada. Mana? Apakah ini? Din Bramboy. Ni macam mana ni bang? Togel dia bang. Tak ada apa. Macam mana bang? Sini bang. Oh, yang kau situ pergi sana juga. buat apa bang? Yang kau pergi jauh-jauh sana buat apa? Cari-cari kesalahan ke? Memang hidup kau memang mencari kesalahan ke? So, aksesori yang dibagi adalah handle guard, lepas tu top box, side box, top box. Side box ada 3 box full sekali dengan crash bar je. Sekali dengan crash bar. And then last sekali windshield boleh laras. Windshield boleh laras bang? Yes, bahasa Melayu dia adjustable windshield. And then dengan down payment serendah RM2,500, korang punya bulanan lebih kurang 600 lebih saja. Korang berminat. Saya seorang je bang. Kenapa abang cakap korang? Bunyi-bunyi kita nak dengar bang. Macam mana? Walamak, memang handsome lah dah buka lampu. Jom kita tengok. Bang belanja bang